Silakan. Nama saya Zulfa binti Zaidi, berumur 21 tahun. 1 tahun. 21 tahun dan student UIA Gombak dalam bidang kaunseling. Kaunseling. Okey, saya hati-hatikan untuk perkara yang mana? NLP. Okey, seterusnya. Macam mana kita orang boleh terfikir nak jual nasi wow kau ni? Benda tu datang, ilham tu Allah bagi dalam sekelip mata je. Sebab kita orang dalam saya sekeluarga jatuh dalam bisnes. Mak ayah saya ada bisnes printing. Bisnes printing dah lebih kurang 30 tahun. 30 tahun. Sebelum saya lahir lagi mak ayah saya dah buat bisnes printing tu. Tapi sejak zaman IT ni terlalu laju, kita orang banyak ketinggalan. Dalam dunia printing. Dalam dunia printing banyak ketinggalan. Sebab dah 30 tahun, staff-staff pun semua dah old school punya. Seakan tadi gambar. Maksudnya staff tu semua semua memang dah tak reti lah nak buat Facebook ad ke apa, marketing ke. Memang dulu, trend marketing dulu berbeza dengan sekarang. Kalau nak dapat job, just ada banyak kenalan, jumpa orang, pergi office sana, dah boleh dapat tender, dapat job. Tapi, bila dah dunia IT ni, kita orang memang jatuh tergolek lah bisnes sampai tak cukup nak bayar gaji staff. So, bisnes tu tutup? Tak tutup. Kita orang sebab kita orang sains bisnes ni, kita orang nak try cuburi bidang baru dalam bidang makanan ni. Sebab nak support bisnes printing tu. Nak support bisnes printing tu, kita orang buka gerai depan kilang sendiri. Kilang cetak sendiri. Dalam bulan Ogos tahun lepas. Di mana? Sungai Buloh, Bandar Baru Sungai Buloh. Just gerai je. Guna apa yang sebab nak invest baru, nak tiba-tiba buka restoran, modal lagi besar pula dulu kan. So, buka gerai ala kadar macam tu. Payung pinjam, payung kutip kat sampah je, alat bakar cari kat store je. Lepas tu, dari situlah kita orang start jual nasi goreng sebab punca dia sebab kita nak support balik bisnes printing yang mak ayah saya bina dalam 30 tahun tu. Takkan nak tutup pula kan, dah 30 tahun bina. Dan kita orang start jual, saya time tu ambil keputusan nak tolong naikkan sale bisnes mak ayah saya, family saya. Saya ambil keputusan untuk berhenti belajar. Nak fokus betul-betul, nak buat betul-betul marketing kat bisnes ni. Pada peluang So sekarang ni dah berhenti? Sekarang dah berhenti? Sekarang dah berhenti. Sebenarnya mak tak bagi, maksud saya nak berhenti tapi maksud tangguh dulu. Mak cakap kalau boleh buktikan berjaya, mak bagi berhenti. Sebab mak takut tak ada jaminan lah kalau nanti tak ada degree apa semua kan. Zulfa, apakah perniagaan itu family you dah langsung suffer ke macam mana? Bisnes slow. Susah, job tak ada. So income tak stabil? Income tak ada, nak bayar gaji staff tak cukup. So terpaksa buka gerai untuk jual nasi tu. Okey, macam mana marketing yang digunakan untuk tarik orang datang ke gerai di jalan? Dulu saya just promote guna Facebook group je. Facebook group kawasan sekitar tu. Orang terdekat je yang datang. Jiran-jiran kilang sebelah je datang. Jiran je. Okey, selepas tu, bila saya dah berhenti belajar ni, saya fokus nak belajar tentang business marketing ni. Sebab tengok sebab trend marketing perlu berbeza dah. Tak boleh dah ikut macam dulu. Saya nak belajar dengan Dr. Azlan Osman. Tapi saya tak ada duit, student kan, mana ada duit nak minta. Mak ayah pun tak sampai hati nak minta. Dan satu hari saya nampak Sifu ada buat kontes untuk pergi seminar IMKK Dr. Azlan. Sifu tanya kenapa perlu IMKK Dr. Azlan. Saya dan adik saya, kita orang join kontes tu. Alhamdulillah, Sifu pilih. Saya pergi IMKK Dr. Azlan secara percuma. Tak semestinya. Masa yang saya sponsor 100 orang ni? Ya. Dan lepas kelas IMKK Dr. Azlan lah saya mula kenal potensi diri saya, mula tahu apa yang saya perlu buat untuk naikkan balik bisnes ni.
saya perlu Dr. Aizah saya cakap kena cari mentor, dan saya cari mentor, saya nak pergi kelas Sifu FBI, Sifu Jamal. Tapi tak ada duit juga, so dari mana nak dapat duit? Kelas Sifu bukan murah. Tapi kenapa join juga? Macam mana dia Kenapa dapatkan? join? Sebab Sifu jemput offer adik saya dengan saya pergi secara percuma. Wah. Join apa seminar? Seminar Miss Oh, Enchanted. yang seminar tu. Saya dah tak tanya dah kenapa sebelum pilih saya terus bagi nama pergi je. Oh, Dah yang tak ada. MKK tu sebab kontes. Sebab MKK tu. Dapat tiket seminar misalnya. Alhamdulillah lepas saya masuk seminar yang macam ni, saya apply dekat, saya fokus betul-betul, saya apply kat Ponsboard ni. Apply buat Facebook ad untuk orang tarik orang datang gerai. Teknik yang saya cerita tadi lah. Okey? Tarik orang datang gerai, alhamdulillah. Orang, kalau dulu orang sebelah-sebelah je yang datang, kira jiran-jiran je. Tapi sekarang Janda sebelah rumah datang. Alhamdulillah, Orang beratur sampai jiran sebelah rumah. Alhamdulillah sampai orang jauh-jauh sanggup bersesat nak cari gerai kita orang. Gerai kita orang ni tersorok, bukan tepi jalan ke apa. Orang cari. Tapi nampak macam tepi jalan. Tepi jalan tapi tersorok. Orang tak sangka pun ada gerai kat situ. Okey. Orang tak terfikir pun ada. So, Kalau datang mesti orang, kenapa buka kat sini? Macam pelik je kenapa buka kat sini. Dia transport dia akan naik exotic. depan kilang. Depan kilang. Depan kilang sendiri. Okey, kemudian buat dapat result. Dari Dapat result. ilmu tarik orang datang kedai yang belajar dari seminar tu, Ya. dapat result. Ya, Kemudian, itu gunakan modal untuk join apprentice. ya betul. Okey. So, Dari selepas apprentice. selepas apprentice, macam tu lah kat gambar tu. Oh, ini kejadian selepas apprentice. Bila guna Facebook ad ni, tambahan kita jual makanan, dia jadi cepat viral. So, ada TV approach ke, Ya. surat khabar. Dengan FB ad ni, TV approach, TV9, jalan-jalan cari makan walaupun gerai, dia Dan jalan cari makan. jalan cari makan. Belum lagi lah, insyaAllah bulan Februari. Dah Nak shoot. confirm lah. Nak shoot nanti. Dah confirm. Dah confirm ya. Dah beritahu ni. Tonton Okey. nanti. So, sekarang masih buat FBL. Sekarang masih buat. Okey, sekarang ni sale bulanan Kalau cincai-cincai. cincai-cincai, kalau dulu 20 bungkus sehari tu pun tak habis, terpaksa makan sendiri ataupun sedekah kat orang. Alhamdulillah meningkat kepada 500 bungkus sehari dan pernah mencapai 1000 bungkus sehari. Wow. Wah, itu makanan buka restoran. Ya. Kumpul modal sikit-sikit nak buka kontainer kafe. Lebih strategik insyaAllah. Bila dah berjaya macam ni, Zulfa, business printing biar je. Tak. Alhamdulillah dengan bisnes makanan ni, kita orang dapat support balik business printing sebab kita orang punya keunikan dia sebab kita orang buat packaging sendiri. Packaging sendiri. Packaging nasi bawang kapau ni, alhamdulillah sale naik disebabkan packaging kita orang yang custom made. Okey, tip kat situ boleh ambil Ya. keunikan. Nasi belakang tak tukar dia makannya. Okey, tips kepada mungkin mereka yang berniaga tepi jalan, mungkin mereka yang berniaga buka pos kecil, boleh berikan mungkin pesanan tips ataupun tips untuk mereka yang masih bergelar belajar. Ya. Orang muda. Macam Zulfa sanggup berhenti belajar kan? Kita sebenarnya bila kita fokus betul-betul, kita boleh buat benda tu menjadilah benda tu. Kalau saya belajar, saya rasa macam mana saya nak commit 100% dekat bisnes. Mengiurkan gambar ni. Nak makan kambing. Okey, beri tepukan untuk Zulfa.